Assalamualaikum, saya Akil Zulkifli. So untuk video kita kali ni kita ada tarapapam-pam-pam. Ini siapa? Abang Aji. So korang tahu tak, sekarang Mami Hana ada keluarkan produk yang terbaru. Produk apa tu? Cuba teka, cuba teka. Adakah jet pejuang? Bukan. Habis tu apa? Ni kenapa ni? Dik, kau kenapa dik? Awak auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dah budak-budak ni dah tutup. Abang Akil pun dah tak nampak dah. So yang baru masuk jangan lupa untuk like video ni, subscribe, turn on notification. Ting 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 ting. Ya Allah, budak-budak ni memang Abang Akil memang susah buat YouTube kalau budak-budak dia buas macam ni. Okey. Bawa bertendang semua, bawa bertendang. Bawa bertendang. Allahu Akbar. Yo, alamak, dah tertunjuk lah. Dah tertunjuk tarapapam-pam-pam. Kita ada perfume Mami Hana scent kit yang terbaru. Dia ada banyak karakter yang menarik. Yang pertama kita ada ni apa ni? Bang, ni apa? Batman. Yang kedua ada apa adik? Ni apa? Tak tahu ni apa benda Umar. Teka-teka. Bukan yang ini, yang ini. Iron Man. Yang ketiga kita ada Spiderman. Yang keempat kita kena tanya Google pula. Okey Amanda, tunduk bawah sikit. Tunduk bawah lagi. Ya, kenapa? Ni, macam mana ni? Macam mana? Macam mana Abang Akil nak promo perfume? Yang ketiga, yang keempat. Ya. Okey, kita settlekan Abang Haji dulu. Dia sengit. Okey, bila benda ni sengit, kena tiup dulu. Lepas tu campak macam ni. 1, 2, shoo. Okey, lepas tu kita ada ni macam Cinderella. Lepas tu kita ada Kuromi. Siapa sini suka Kuromi? Cuba komen dekat. Oh, suka Kuromi ke? Okey. Saya. Ni bukan Spiderman, ni Spider Black. Spider Black. Lah, muka dia hitam. Lepas tu kita ada apa ni? Kita ada macam Elsa. Okey, so kalau korang nak tahu dia ada, Akil kena lari kejap. Budak-budak ni buas korang. Allahu Akbar. Ya Allah, macam mana nak buat YouTube ni? Cik Amir tolong. Macam mana saya nak buat YouTube ni? Cik Amir kena tenangkan diorang semua. Tenang semua. Okey, dia macam ni. Kita settle-settlekan keperluan masing-masing. Yang pertama, okey, apa masalah awak? Masalah awak apa sekarang? Saya. Okey, settle. Masalah awak. Okey, kita tengok ni. Okey. 1, 2, 3. Oi. Terbang tinggi. Okey, apa masalah awak? Masalah awak apa pula? Abang Akil nak settlekan masalah seorang-seorang ni. Nak tunjuk secret. Secret? Apa benda secret? Ya Allah. Jangan kata nak main nyorok dalam ofis Mami Hana. Wow, ada macam-macam. Awak nak pergi bilik mana ni? Salah. Biar betul budak ni. Umar, nak buat pergi mana ni? Jom kita kejar dia, kita ikut dia. Dia nak tunjuk benda secret. Apa yang secret dia? Jangan kacau lah. Budak ni kan. Akil tak faham kenapa dia suka kacau orang buat video. Abang Syah patutnya kena tenangkan budak-budak ni. Akil nak promote macam mana Abang Syah? Boleh main sini abang. Okey, Akil pergi ambil perfume kejap. Okey, Abang Syah hibur kamu. Jaga Abang Syah. Jaga Abang Syah. Awak siapa nama awak? Aris. 6 tahun. Aris main badminton juga? Tak. Abang awak main badminton? Tu Akil tengah busy juga. Macam mana masak villa? Mana Aris? Okey. So, dekat sini kita ada tarapapam-pam-pam. Ini ialah scent kit dari Mami Hana. Produk Mami Hana yang terbaru tau. So, kat sini budak-budak first time masuk YouTube. Biasalah macam tu kan. Okey, so Mami Hana baru keluarkan perfume untuk kanak-kanak. Kanak-kanak yang bawa balik sekolah, kenapa? Nak tanya budak, awak bawa balik sekolah, kenapa bau telur? Kenapa budak sekolah balik sekolah bau telur? Tahu? Sebab?
Sebab dia makan telur dekat kantin. Mana dia makan telur? Awak tak makan telur, habis awak makan apa kat sekolah? Makan nasi goreng. Patutlah bawa nasi goreng. Okey, so bolehlah pakai minyak wangi. Adik ni dia semangat je nak berpromo. Ini ialah minyak wangi Mami Hana. Ada 6 bauan. Ada 6. So 3 untuk lelaki, lagi 1 3 untuk perempuan. So boleh pilihlah nak yang mana satu. Okey? Okey, Amanda. Nama dia bukan sama tau. Ya. Naik web dia tukar nama. Kita ada tarian di tepi, di tengah. Okey. Jadi Aki nak tunjuklah satu-satu supaya korang boleh nampak. Okey, kita ada 6 bauan. Yang pertama, kita ada yang Batman tadi. Tada! Okey, korang boleh beli ni dekat TikTok Shop. Abang, saya suka lah. Sekejap, abang nak spray. Awak suka Spiderman? Batman. Batman suka tak? Siapa nak kena Batman dulu? Adik ni dulu. Okey, saya ke tepi kejap, Okey, abang nak spray. Lepas tu awak kena describe bau dia macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Wow. Awak bau apa? Cuba cerita sikit bau apa ni? Awak bau apa sekarang? Tak tahu, dia bau fresh. Abang nak try. Bau fresh. Okey. Awak bau apa? Cuba cerita sikit bau dia macam mana. Bau wangi, bau fresh. Dan nama pun minyak wangi, memang wangi lah kan? Okey. Abang, tu bukan minyak wangi. Habis tu ni minyak apa? Itu minyak putih. Minyak putih? Bukan. Ini minyak wangi, dia use di toilet. Okey, yang kedua kita ada Iron Man. Siapa nak pakai Iron Man? Saya. Iron Man. Saya nak pakai Spider Black. Spider Black. Okey, kejap sorang-sorang. Sorang-sorang. Ni semua orang nak pakai ni. Okey, kita Kita turun syuting sekejap lagi sama. Okey. Baik. Ya, sebelum tu pakai minyak wangi dulu. Sebelum syuting. Pusing. Okey, dah wangi. Baik. Boleh pergi sana. Syuh. Oh, wangi. Ya, Aki tak tahu nak describe macam mana, tapi yang penting ni wangi. Dah takkan ada bau telur, bau busuk budak-budak sekolah. Saya mau tinggi-tinggi. Tinggi. Okey, next. Kita ada yang ketiga. Okey, kita dah ada dah. Adik ni je yang nak layan Abang Aki sebenarnya. Yang lain tu nak buat bising kan? Kan? Awak yang paling semangat sebenarnya ni. Okey. Spray lagi, bismillah. Okey, kita pakai sama-sama. Lepas tu sedut, 1 2 sedut. Bau apa? Wangi. Dia memang bau wangi je. Dan nama pun minyak wangi. Aki pun tak tahu nak describe. Macam ada orang dia ada bau kayu, ada bau floral, apa benda tu semua. Tak penting. Yang penting dia bau wangi. Okey? Dan nama pun minyak wangi. Dan nama pun minyak wangi. Memang wangi lah kan. So kalau korang beli ni, spray-spray kat masa korang kat sekolah pun boleh. So tak adalah bau busuk kan. Okey. Yang seterusnya kita ada ini. Yang gegel punya ni kan ada 3. Oi, dia budak ni memang tengok TikTok ni. Dia buat bola city menyemboi ni orang cakap. Okey. Nah, bang. So, Aki nak cuba pakai yang ini. Ella. Ini perempuan punya. Boleh ke awak nak pakai perempuan punya tak? Tak nak? Ya, Bakil yang pakai. Ken. Abang ni pun. Oh, yang perempuan lagi wangi, dia manis-manis. Lelaki lebih kepada bau-bau macho. Yang perempuan punya dia bau buah. Baba. Buah lah? Awak suka bau buah tak? Tak suka? Dia bau buah. Macam honeydew ada. Tapi adik saya suka main game princess. Adik awak suka main princess? Awak main game princess? Dia main game makeup. Tak. Habis siapa adik yang mana? Ni? Adik yang ni awak kata tak? Dia bohong. Bohong dosa. Masuk neraka. Oh, dia yang perempuan lebih kepada buah-buahan lah. Buah-buahan, bunga-bunga kot. Jadi mungkin ada bau bunga ke? Adik ni macam biasa lah. Yang Kuromi ni dia macam bau bunga pula. Yang tadi bau candy, lebih kepada manis-manis. Yang ini bau kepada bunga. Yang Ella pula. Ella. Aki spray kat korang sikit. Korang pula berbau wangi. Okay, next. Sini. Abang Aki dia kena bau tau. Kalau Abang Aki nak bau macam ni macam pelik pula. So kita kena spray kat adik ni. Lepas tu baru kita bau kat dia. Dia bau macam bau oren pun ada. Tak tahu dah. Awak bau apa? Tak bau apa. Sekejap le. Okey. Bau. Bau bunga? Abang bau buah.
ke bunga dan buah? Entahlah nak. Tapi yang penting yang perempuan punya dia manis-manis. So siapa yang suka bau manis-manis, bau bunga, kan? So boleh dapatkan yang gegar punya. Sebenarnya laki perempuan boleh pakai sebab semuanya wangi. Okay, yang perempuan nak pakai yang laki punya pun boleh sebab bau dia lebih kepada fresh. So korang kalau nak boleh dapatkan dekat mana? Mami Hana, betul. Dekat Mami Hana punya TikTok. Korang boleh beli kat TikTok Shop, kat Shopee ada. Aku letaklah link. Okay, link dekat description bawah. So korang boleh beli. Excel Hana ada, Hana Goat's Milk, ada Immune Booster, ada minyak wangi yang terbaru dari Mami Hana. Sekarang diorang tengah buat promotion tau. Rugi korang tak dapatkan. Oi, macam dah tenang lah tiba-tiba office ni. Kan? Macam tak ada bunyi bising dah. Mana budak-budak ni semua? Mana diorang pergi? Diorang turun dah. Patutlah. So awak lah yang paling pendiam kat sini. Abang Aki je bising kat sini. Hey. Dia lagi tadi dia posing. Aki tak tahulah berapa puluh kali dia posing depan kamera tadi. So nanti dia tengoklah YouTube ni. Okay. Sebenarnya hari ni pun baru launching Mami Hana. Oi, baru launching Mami Hana punya perfume. Nampak packaging dia sangat-sangat cantik. Kalau korang beli, korang dapat macam ni lah. Dalam dia ada perfume. Yelah dik. Okay, dan korang juga boleh beli secara set lah. Okay, set untuk lelaki, set untuk perempuan. Kalau beli set dapat 3-3. Kalau korang beli satu-satu pun boleh. Okay, adik ni dia jadi macam penghibur kita lah. Di saat semua orang tak boleh buat bising, dia je lah yang seorang buat bising. Okay, so korang boleh dapatkan. Okay, Mami Hana Scent Kids. Aki lupa tanya Abang Syah. Abang Syah sini. Abang Syah kena Abang Syah dah bau ke? Abang Syah paling suka yang mana? Yang ada kat sini tadi. Yang ada kat situ. Budak-budak ni dah bawa lari. Aki tak tahulah. Okay, so ni ada 6 bauan. Yang paling Abang Syah suka? Yang biru. Biru mana? Biru Ella. Bau Elsa yang ni. Batman. Abang Syah suka bau Batman. Cuba buka. Lepas tu spray kat Abang Syah. Aki nak cuba bau. Tak ingatlah bau dia. Yang Aki tahu wangi je. Dia macam pakai apa? Sabun. Memang bau sabun. Dia sabun yang Sabun bunga. Sabun wangian. Okeylah, jadi terima kasih semua untuk video kita kali ni. Macam biasa, jangan lupa like video ni, subscribe dan on notification. Ting. Ui, awak tahu ke? Ting. Tapi malu, kejap lagi belakang, kejap lagi depan. So korang boleh dapatkan perfume yang terbaru dari Mami Hana. Pergi dapatkan sekarang. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Wah, Abang Syah tolong susun balik. Macam ni benarnya elok je tadi susun. Dah budak-budak ni. Bye. Bye-bye. Cakap bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia pula jawab waalaikumsalam. Bye-bye.